Dia ada pergi buat police report and everything. Dengar sampai kena masuk basement lah, apa semua bawah tanah ni semua. Pasal apa tu, Baby? Sewaktu saya join team, saya pun masa tu tak sangka lagi akan ada berlaku benda-benda pergolakan yang sangat sangat hebat ni. Sehinggalah kalau kita semua tahu, Sadiq ada buat laporan polis tentang duit hilang di rumahnya, dan daripada situ SPRM buka kertas siasatan yang sebenarnya bagi saya masa tu kami semua merasakan bahawa this looks like a fishing expedition. Sebab kita macam tak tahu sebenarnya apa yang mereka nak siasat. Kita tak tahu masa tu. Dan bila dipanggil seorang demi seorang, kawan-kawan dipanggil pada waktu itu, kita tak tahu pun kawan-kawan ni dipanggil ni sebagai saksi ke, sebagai suspek ke. Sepatutnya bila you panggil orang untuk siasatan, orang tu dah kena tahu kita ni dipanggil sebagai saksi ke suspek. Kan? Sebab ada beza. Saksi punya keterangan berbeza. Suspek punya keterangan berbeza. Dan macam mana kita nak refer kepada lawyer untuk protect diri kita, bagaimana, semua tu kita perlu tahu. Tapi kita dipanggil ni kita tak tahu. Kita saksi ke suspek. Jadi dari situ kita dah ada suspicion ini fishing expedition. Tapi pada waktu itu sebab saya bukan, saya tak pernah terlibat dengan Bersatu. Dan siasatan ini adalah siasatan sewaktu mereka dalam Bersatu. Jadi pada waktu itu saya lah dalam tim tu yang tidak langsung dipanggil untuk siasatan. Not as a saksi, not as a suspect. So saya lah orang yang boleh maknanya tengok daripada orang kata outside of the daripada balcony view tu, rather than panik bila aku kena panggil macam tu kan. Dan pada waktu itu banyak benda yang berlaku. Contohnya one of our friend, dan benda ni kita dah ada benda yang kita dah release ke public, ada benda yang belum. Saya kongsikan dulu benda-benda yang kita dah release ke public. Contohnya salah seorang daripada kawan kami yang sangat rapat, yang juga merupakan dulu sewaktu Syed Saddiq menteri, dia merupakan personal assistant Saddiq. Dan saya memang rapat dengan dia daripada uni, Hidayah. Hidayah ni masih muda lagi, dan memang orang semua tahu. Maknanya kalau katalah nak tahu apa-apa tentang Saddiq, Dayah mesti tahu. Jadi pada waktu itu SPRM panggil Dayah untuk siasatan. Dayah tak tahu dia saksi ke suspek. Dan dalam siasatan itu mereka memang berlaku sangat kasar pada Dayah. Dia campak handphone depan Dayah. Ada seorang pegawai SPRM tu macam nak lempang Dayah sehingga tangan dia betul-betul dah dekat macam dah sejengkal daripada pipi Dayah. Ini semua ada dalam laporan polis. Diherdiknya Dayah, mereka kata Dayah akan tinggal sebatang kara. Banyaklah, ada satu kali tu ada seorang pegawai masuk dan tendang kerusi Dayah. So benda-benda ni semua adalah tekanan yang sangat tak patut dibuat, sangat tidak beretika, bukan satu benda yang patut dibuat oleh pegawai penyiasat SPRM. Dan kemudian waktu itu bila Dayah keluar, memang saya yang ambil dia di SPRM. I fetch her from SPRM, dan dia memang menggigil menangis ketakutan. Dan waktu tu saya kata, Dayah tak boleh ni Dayah, kita kena buat report polis. Laporan polis kena buat. Masa tu Dayah kata, tak nak lah Mira, kalau buat laporan polis nanti takut dia buat lagi ke Dayah. So ketakutan tu sangat real. Orang memang diorang takut dengan kalau buat macam mana, kalau kita buat laporan, kalau orang tahu nanti kita kena lagi teruk. Tapi saya dan beberapa rakan lain, kita berjaya untuk yakinkan Dayah untuk buat laporan polis. Kita buat laporan polis, dan kemudian Dayah juga ada buat PC. Dan pada waktu tu Dayah buat PC bersama dengan Tun Dr. Mahathir di pejabat Tun M di YKP, Yayasan Kepimpinan Perdana. Dan waktu tu SPRM kata tak ada bukti. Dan saya pun rasa macam memanglah tak ada bukti. Sepatutnya siasatan ni kena ada bukti. Sebab apa? Sepatutnya kenalah turn on recording untuk siasatan. Tapi kenapa tidak dibuka recording itu sewaktu siasatan? Benda itu pun dah orang kata sah lah kan. Nak menunjukkan. So Abi, maksudnya benda tadi ni semua ni, dia panggil saksi apa semua ni, bukanlah nak dapatkan bukti sangat pun. Dia lebih kepada intimidation. Saya tak boleh nak buat assumption yang ni lah kan. Tapi bagi saya, kalau nak buat siasatan dan kalau secara beretika, kalau kita ikut secara tertib, sepatutnya ada recording. Itu saja. Dia nak cari bukti ke, dia nak cari apa ke, dia kena ada recording.